Alhamdulillah, pada ini Majlis Agama Islam Selangor bersama Lembaga Zakat Selangor telah hadir membuat ziarah kepada Allahyarham Amirul sekeluarga yang di mana beliau telah terlibat dalam kemalangan beberapa hari yang lepas. Dan pada hari ini antara tujuannya Majlis Agama Islam Selangor bersama Lembaga Zakat Selangor kami hadir dengan mengulurkan bantuan, sekali bantuan kewangan 4,000 dan juga sedikit peralatan-peralatan atau penggunaan harian. Dan juga semalam salah sebuah agensi Majlis Agama Islam Selangor iaitu Yayasan Islam dan Desa juga telah hadir untuk memberi sumbangannya, dan keseluruhan sumbangan ini berjumlah dalam 3,000 seluruhannya. Dan ini merupakan antara inisiatif prihatin Majlis Agama Islam Selangor dalam membantu masyarakat umum, khususnya umat Islam di negeri Selangor. Dan kami mengharapkan agar dipermudahkan keseluruhan perjalanan dan juga keseluruhan usaha-usaha untuk kelangsungan hidup keluarga Allahyarham Amirul, dan juga serta perkara-perkara lain yang perlu diambil bagi kelangsungan kehidupan kita. Dan selepas ini, keluarga ini akan dibanci oleh Lembaga Zakat Selangor mengikut pelaikan-pelaikan jika mereka rumah keluarga kategori pelaikan asnaf fakir dan miskin.